Hi guys, Assalamualaikum semua. Welcome back and welcome to my channel. So hari ni Munira nak cerita sikit tentang Munira bertemu dengan Opa Munira setelah sekian lama Munira tak jumpa. Munira tak jumpa dengan dia sebabnya Munira hari tu, berapa hari tu Munira sakit. Jadi Munira tak dapat jumpa dan tak dapat duduk sama-sama dengan dia. Dan actually Munira sangat rindukan dia. Tapi dengan kekangan masa, dengan keadaan kesihatan Munira lagi, Munira tak dapat jumpa dengan dia. Jadi semalam baru Munira bertemu dengan dia. Munira rasa senang sangat tengok dia gembira, tengok dia sihat. Cuma yelah, dia kan dah tua tapi dia lupa-lupa sikit. Tak apalah, Munira haraplah dia tak lupakan akan Munira dengan keluarga Munira. Dia bukan bahaya untuk dia tinggal seorang, sebabnya dia akan lupa akan banyak benda. Dia akan lupa tentang, kalau buka api tu dia akan buka sampai marak, kalau buka air tu dia tak tutup kan. Jadi Munira rasa Munira naklah tinggal bersama-sama dengan dia. Tapi dengan kekangan masa Munira tak tahu untuk masak semua tu. Munira tak boleh lah nak jaga dia sebab Munira akan menyusahkan ramai orang. Jadi sebab itulah Munira cakap dengan mak Munira, ayah Munira, tolonglah bagi Munira tinggal kat sana. Setakat ni tak tidur ke, jaga dia setakat yang boleh, yang Munira mampu je, tak apalah. Lepas tu apa lagi ya, Munira gembira sebab hari ni ada surprise yang ayah Munira masukkan dalam bagi hadiah kat Munira lah contohnya. Jadi Munira dah masukkan dalam tabung, bukan dalam tabung Munira dah masukkan dalam hati Munira, yang Munira tekadkan untuk belajar sungguh-sungguh mengait dan belajar sampai ke dunia pengetahuan lain luas, supaya Munira boleh tolong ibu, ayah Munira, kakak Munira, adik Munira. Lagi apa lagi, Munira tak ada nak buat apa kat rumah ni, sebabnya Munira pun kadang sihat, kadang tak sihat kan. Jadi sebab itulah Munira nak tolong sangat-sangat cari duit, tolong buat kerja rumah semua tu. Okay lah guys, itu je, bye.